Mereka fikir saya bodoh. Suami saya dan keluarganya bersekongkol di belakang saya untuk mengahwinkannya dengan perempuan simpanannya. Mereka tidak tahu bahawa semasa mereka sedang sibuk mengadakan majlis perkahwinan, saya sedang menandatangani perjanjian jual beli rumah bernilai RM12 juta yang mereka diami. Apabila suami saya pulang, dia menjerit histeria di hadapan pintu pagar. Dia terkejut kerana banglo mewahnya telah dijual dan hadiah perkahwinan yang sebenar untuknya baru sahaja bermula. Apabila langit di Kuala Lumpur bertukar warna jingga pekat, Aisyah Rahman akhirnya menekan butang hantar pada email penting di komputernya. Reka bentuk akhir untuk projek klien terbesar tahun ini akhirnya selesai. Rasa lega menyelubungi belakang badannya yang lenguh. Dia bersandar di kerusi pejabatnya, mengurut pelipisnya yang sedikit berdenyut. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dia telah bekerja tanpa henti sejak pukul 8.00 pagi, hanya berhenti sekejap untuk makan tengah hari di mejanya. Pejabat yang tadinya riuh kini mulai sunyi. Hanya tinggal beberapa rakan sekerja yang turut bergegas menyiapkan tugasan. Aisyah mencapai telefonnya, tiada balasan daripada suaminya, Khairul. Pagi tadi, Aisyah telah menghantar mesej semangat kepadanya. Jaga diri di Langkawi abang. Makan elok-elok. Nanti saya tunggu abang telefon. 2 tanda kelabu masih tertera di sebelah mesej itu. Belum dibaca. Aisyah mengeluh. Mungkin Khairul terlalu sibuk. Mesyuarat dengan klien di Langkawi pasti memenatkan, fikirnya. Sudah 3 hari sejak suaminya pergi dan rumah terasa kosong tanpanya. Walaupun sibuk bekerja, dia sentiasa cuba memenuhi keperluan Khairul. Dia merindui gurauan dan tawa lelaki yang telah dikahwininya selama 5 tahun itu. Untuk seketika melupakan rasa sunyi sebelum berkemas pulang, Aisyah membuka aplikasi Instagram. Jarinya secara automatik menatal suapan. Berita daripada rakan-rakan lama, iklan perabot, beberapa video resepi masakan. Kemudian, satu gambar membuatkannya berhenti. Gambar itu dimuat naik oleh ibu mentuanya, Puan Aminah. Jantung Aisyah tiba-tiba berdegup sedikit kencang. Bukan kerana firasat buruk, tetapi kerana gambar itu terlalu meriah. Ia adalah gambar perkahwinan. Di dalam gambar itu, suaminya Khairul sedang berdiri segak memakai sut berwarna gading. Di sebelahnya, seorang wanita yang dikenalinya. Sarah Abdullah, seorang staf junior dari jabatan lain, tersenyum lebar. Sarah memakai gaun pengantin yang sedondon dengan solekan tebal. Mereka memegang sesuatu yang kelihatan seperti sijil nikah. Yang lebih mengejutkan ialah orang-orang di sekeliling mereka. Puan Aminah berdiri di sebelah Khairul memeluk anaknya dengan bangga. Turut kelihatan ialah kakak ipar Aisyah serta pakcik dan makcik sebelah suaminya. Semua tersenyum gembira ke arah kamera, bergambar di dalam sebuah dewan yang dihiasi bunga-bunga segar. Tangan Aisyah mula menggeletar. Ini pasti satu kesilapan. Mungkin gambar lama atau hanya parti kostum. Tetapi pakaian mereka jelas sekali pakaian pengantin. Aisyah membaca kapsyen yang ditulis oleh Puan Aminah. Ayatnya ringkas, tetapi ia menusuk Aisyah seperti tamparan. Selamat pengantin baru anakku sayang, akhirnya bertemu jodoh dengan Sarah pilihan hati. Dunia Aisyah seakan terhenti. Udara di pejabat yang berhawa dingin itu tiba-tiba terasa menyesakkan. Bunyi papan kekunci rakan sekerjanya kedengaran seperti dengungan yang jauh. Akhirnya bertemu jodoh. Perkataan akhirnya itu membayangkan satu proses yang panjang yang disembunyikan daripadanya. Ini bukan kemalangan, bukan perkahwinan tergesa-gesa. Ini adalah sesuatu yang telah dirancang sekian lama. Dengan jari yang kebas, Aisyah mengezum gambar itu. Tanpa ragu-ragu, itu adalah Khairul suaminya, lelaki yang dihantarnya ke lapangan terbang 3 hari lalu untuk urusan kerja di Langkawi. Lelaki yang dikirimkannya mesej cinta pagi tadi. Dia melihat senyuman Khairul dalam gambar itu. Ia senyuman yang benar-benar bahagia. Senyuman yang sudah lama tidak Aisyah lihat ketika mereka bersama. Kemudian Aisyah melihat ruangan komen. Komen-komen itu menusuk hatinya lebih dalam. Tahniah, Abangah. Akhirnya, Sarah jadi sebahagian keluarga kita, tulis kakak iparnya. Alhamdulillah, Puan Aminah. Dapatlah menantu yang boleh bagi cucu nanti. Tahniah, tulis salah seorang makcik Khairul. Selamat pengantin baru bro.
cepat-cepat timbang anak ya, tambah sepupu Khairul. Semua orang tahu, seluruh keluarga suaminya tahu. Mereka semua ada di sana. Mereka semua merestuinya. Mereka semua adalah sebahagian daripada pembohongan besar ini. Aisyah terasa mual. Sementara dia bekerja keras membanting tulang untuk membayar ansuran bulanan rumah mewah mereka, membayar ansuran kereta sport Khairul dan bahkan memberi Puan Aminah wang saku setiap bulan. Mereka semua di belakangnya merancang perkahwinan kedua suaminya. Perkahwinan rahsia. Sudah tentu Khairul tidak akan berani meminta cerai atau izin untuk berkahwin lagi kerana dia tahu sebahagian besar aset utama mereka didaftarkan atas nama Aisyah. Banglo mewah di Monkiara yang bernilai 12 juta itu dibeli beberapa tahun lalu menggunakan bonus besar yang Aisyah terima dari syarikatnya. Khairul berkeras mahu nama bersama, tetapi Aisyah yang telah diajar oleh arwah ayahnya untuk celik kewangan, bertegas untuk meletakkan namanya seorang. Khairul dengan berat hati bersetuju dengan syarat Aisyah membelikannya sebuah kereta sport mewah terkini atas namanya. Aisyah memenuhi syarat itu. Kini semua kebaikannya terasa seperti kebodohan, semua cintanya terasa sia-sia. Dia bukan sahaja dikhianati oleh suami, tetapi oleh seluruh keluarga yang dihormati dan dijaganya. Rasa sakit itu amat tajam, tetapi anehnya, tiada air mata yang keluar. Hanya ada rasa dingin yang membeku, lahir dari kemarahan yang tulen. Aisyah menutup aplikasi Instagram. Tiada apa lagi yang perlu dilihat. Tiada apa lagi yang perlu disahkan. Dia menarik nafas dalam-dalam, cuba menenangkan tangannya yang masih menggeletar. Dia merenung skrin komputernya pada folder email yang telah dihantar. Projek selesai. Klien berpuas hati. Kerjayanya cemerlang tetapi rumah tangganya hancur. Dia tidak akan membiarkan ini melemahkannya. Dia tidak akan menjadi wanita lemah yang menangis di sudut. Dia telah bekerja terlalu keras untuk menyerah begitu sahaja. Mereka semua menyokong perbuatan Khairul. Mereka semua meraihkan pengkhianatan ini. Aisyah berdiri. Dia akan membalas dendam. Dendam terhadap mereka semua. Dan dia tidak akan menunggu Khairul pulang dari Langkawi. Dia akan mula bertindak sekarang. Dengan pergerakan yang kaku dan mekanikal, Aisyah mengemas begnya, komputer riba, buku nota, dompet. Rakan sekerja terakhir yang tinggal, seorang gadis muda bernama Mila, memandangnya. Puan Aisyah, pucatnya muka. Puan tak sihat ke? Aisyah berpaling dan cuba tersenyum lemah tetapi tidak mampu. Tak apa Mila, cuma penat sikit. Saya balik dulu. Dia melangkah keluar dari pejabat, langkahnya penuh tekad. Di dalam lift yang menuju ke tempat letak kereta bawah tanah, fikirannya berputar laju. Dia tidak memikirkan hatinya yang hancur. Dia memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil. Logiknya, yang biasa digunakannya untuk menyelesaikan masalah klien, kini berfungsi pada kelajuan penuh untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam keretanya, dia tidak terus menghidupkan enjin. Dia duduk dalam diam. Dia perlukan satu lagi pengesahan, bukan melalui gambar, tetapi melalui suara. Dia perlu mendengar reaksi mereka. Tangannya mencari nama Puan Aminah dalam senarai kenalan. Dia menekan butang dial. Selepas 3 deringan, kedengaran suara Puan Aminah yang riang dan penuh kemenangan. Aisyah, ada apa telefon malam-malam ni? Masih di pejabat ke? Suara Aisyah kedengaran rata, dingin, tanpa emosi. Ya mak di mana? Macam bising saja. Kedengaran ketawa kecil di hujung talian. Ketawa yang dahulu Aisyah anggap ramah, kini kedengaran seperti ejekan. Oh ini ada kumpul-kumpul keluarga sikit buat makan-makan di rumah. Makan-makan, Aisyah bertanya kembali. Meraihkan perkahwinan Khairul dan Sarah. Keadaan senyap seketika. Aisyah dapat bayangkan Puan Aminah terkejut kerana dia tahu begitu cepat. Tetapi tidak lama kemudian, nada ibu mentuanya berubah. Tiada lagi kepura-puraan. Yang tinggal hanyalah nada sinis dan menghina. Oh, jadi kau dah nampak di Instagram. Baguslah. Aku ingatkan kau sibuk sangat dengan kerja sampai tak ada masa nak tengok media sosial. Tak payahlah aku nak terangkan panjang-panjang. Jadi, memang betul mak. Hati Aisyah terasa sesak. Kenapa? Kenapa mak sekeluarga sanggup buat saya macam ni di belakang saya? Kejamnya, Puan Aminah ketawa lagi. Kali ini lebih kuat. Kejam? Kau yang kejam pada anak aku Aisyah.
Apa yang kau dah bagi pada Khairul selama 5 tahun kahwin, seorang anak pun kau tak boleh lahirkan, seorang cucu pun tak ada untuk rumah ni. Khairul tu satu-satunya anak lelaki dalam keluarga kami. Dia perlukan waris untuk sambung zuriat. Ayat tak boleh lahirkan itu amat menyakitkan. Mereka tidak pernah menjalani pemeriksaan perubatan. Khairul sentiasa menolak dengan alasan sibuk. Kesalahan sentiasa diletakkan di bahu Aisyah. Kenapa perlu kahwin senyap-senyap? Kenapa tak bincang dengan saya elok-elok? Kalau bincang pun apa gunanya? Kau takkan setuju. Kau tu perempuan egois yang gilakan kerjaya. Kau letak kerja kau lebih tinggi dari suami. Tengok Sarah tu. Baik budaknya, pandai jaga rumah. Dan yang paling penting, dia subur. Dah mengandung 2 bulan anak Khairul. Aku cakap pada Khairul, lebih baik nikahkan saja mereka daripada biarkan terus berbuat dosa. Halal kan? Kau kan perempuan terpelajar, patut faham. Suami perlukan waris. Dan kau patut sokong suami kau. 2 bulan mengandung. Jadi, hubungan sulit ini telah berlangsung berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Semua urusan kerja Khairul adalah pembohongan dan ibu mentuanya bukan sahaja tahu, malah merancang semuanya. Jadi, mak yang rancang semua ni? Aisyah bertanya, hampir berbisik. Sudah tentu, jawab Puan Aminah dengan bangga. Aku yang carikan Sarah untuk Khairul. Perempuan yang tahu tanggungjawab sebagai isteri, yang akan berkhidmat untuk suami dan lahirkan anak, bukan macam kau yang pandai cari duit saja. Jadi, terima sajalah hakikat Aisyah. Jangan halang kebahagiaan anak aku. Kalau kau terima dengan reda, mungkin nasib kau akan lebih baik. Panggilan itu ditamatkan oleh Puan Aminah. Aisyah merenung skrin telefon yang gelap, senyap. Tiada air mata. Kemarahannya telah melangkaui rasa sakit. Dia terasa seperti orang bodoh. Selama ini, dia menghormati Puan Aminah seperti ibunya sendiri. Setiap bulan, dia mengirimkan wang tanpa banyak soal. Setiap hari jadi, dia memberikan hadiah mahal dan inilah balasannya, dia dilayan seperti mesin pencari wang yang mandul. Baiklah, gumam Aisyah sendirian. Kalian semua menyokongnya, berpesta di atas penderitaan aku. Fikirannya mula bekerja dengan lebih pantas. Aset. Itulah yang mereka mahukan. Mereka fikir Aisyah akan menerima poligami ini secara senyap dan terus membiayai gaya hidup mewah mereka. Mereka fikir dia, sebagai isteri yang baik, akan patuh. Mereka silap besar. Aisyah membuka semula senarai kenalannya. Kali ini dia menelefon peguam peribadinya, Encik Zulkifli, seorang lelaki pertengahan umur yang tegas dan cekap. Encik Zulkifli, maaf telefon lewat malam. Ini Aisyah. Puan Aisyah, ada apa-apa yang tak kena? Suara Encik Zulkifli tenang. Saya perlukan bantuan Encik. Segera, malam ini juga. Suara Aisyah tegas. Saya nak jual rumah saya di Jalan Sendana 1. Rumah yang saya duduk sekarang. Kedengaran peguam itu menarik nafas terkejut. Puan Aisyah, rumah yang bernilai 12 juta tu, kenapa tiba-tiba? Ada masalah ke? Masalah yang sangat mendesak. Rumah tu perlu dijual malam ni. Tak mengapa kalau harga turun sedikit. Yang penting, ia mesti dijual malam ini. Atau paling lewat esok pagi. Duit mesti dimasukkan ke dalam akaun peribadi saya. Tolong bukakan akaun baru untuk saya yang tiada kaitan dengan akaun bersama. Encik Zulkifli seorang profesional. Dia tidak bertanya lebih lanjut tentang hal peribadi kliennya. Dia faham nada suara Aisyah. Kebetulan, Puan Aisyah, salah seorang klien saya, seorang pelabur hartanah bernama Dato' Hamid, sudah lama berminat dengan rumah di kawasan itu. Dia pernah buat tawaran dulu tapi Puan tolak. Saya yakin dia masih berminat. Saya akan hubungi dia sekarang. Dia suka urus niaga yang pantas. Semua dokumen selamat di pejabat saya. Puan adalah pemilik tunggal 100%. Bagus, kata Aisyah. Uruskan semua dokumen. Kalau perlukan tanda tangan saya akan datang ke pejabat Encik sekarang juga. Dan satu lagi, Encik Zulkifli. Ya, Puan? Sediakan dokumen tuntutan cerai terhadap suami saya, Khairul Nizam bin Othman, dengan syarat yang paling ketat, tapi jangan failkan lagi. Tunggu arahan saya. Faham, Puan Aisyah? Semuanya akan diuruskan. Hati-hati memandu. Aisyah meletakkan telefon. Dia menghidupkan enjin keretanya. Dia tidak memandu pulang ke rumah bernilai 12 juta itu. Ia bukan lagi rumahnya. Ia hanyalah satu aset yang perlu dicairkan.
Malam ini dia akan menginap di hotel, menunggu wang masuk dan merancang langkah seterusnya. Dia menekan pedal minyak dan keretanya meluncur laju membelah kesesakan lalu lintas Kuala Lumpur. Di dalam kepalanya, satu rancangan dendam yang dingin dan terperinci mula terbentuk. Jika mereka mahukan pesta, Aisyah akan berikan mereka hadiah perkahwinan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Malam itu, Aisyah tidak pulang ke rumah. Dia terus menuju ke sebuah hotel 5 bintang berhampiran pejabat peguamnya. Dia menempah bilik. Dia sangat berminat dan bersedia untuk berjumpa esok pagi. Dia tidak suka berlengah, lapor Encik Zulkifli. Baik, kata Aisyah ringkas. Suaranya tegas. Dia menandatangani kertas-kertas itu tanpa teragak-agak. Tolong uruskan secepat mungkin. Saya mahu urus niaga ini selesai esok. Saya akan buat yang terbaik, jawab Encik Zulkifli. Esok pagi juga saya akan sediakan akaun bank baru atas nama peribadi Puan, terasing sepenuhnya dari yang lain. Draft tuntutan cerai juga sedang diusahakan oleh pasukan saya. Aisyah mengangguk. Terima kasih Encik Zulkifli, saya perlu pulang ke rumah sekejap. Ada beberapa dokumen penting yang saya perlu ambil sendiri. Perlukah saya temankan Puan atau hantar seseorang? Tawar Encik Zulkifli. Aisyah menggeleng. Tidak perlu. Saya boleh uruskan sendiri. Rumah itu masih atas nama saya. Secara sah, saya ada hak sepenuhnya. Selepas meninggalkan pejabat Encik Zulkifli, Aisyah memandu ke rumah di Jalan Sendana. Banglo mewah bernilai RM12 juta itu berdiri megah di bawah sinaran bulan. Ia kelihatan cantik tetapi terasa dingin dan asing. Ini adalah lawatan terakhirnya ke sini. Dia memarkir keretanya di garaj di sebelah kereta sport mewah Khairul. Mainan Khairul. Aisyah tersenyum sinis kerana dialah yang membayarnya. Dia masuk menggunakan kunci pendua. Rumah itu gelap dan sunyi. Pembantu rumah sudah pulang petang tadi. Aisyah tidak membuka lampu utama. Dengan bantuan lampu suluh telefonnya, dia terus berjalan ke pejabatnya. Ini adalah kawasannya, tempat di mana dia sering bekerja hingga larut malam mencari wang yang dibelanjakan oleh Khairul dan keluarganya. Di sebalik sebuah lukisan abstrak yang besar, terdapat sebuah peti besi dinding. Khairul tahu tentang kewujudannya, tetapi tidak tahu kata laluannya. Dia fikir kata laluannya ialah tarikh perkahwinan mereka. Aisyah telah menukarnya 6 bulan, lalu selepas Khairul secara bergurau meminta untuk meminjam jiran rumah sebagai cagaran untuk pinjaman perniagaan barunya, perniagaan yang tidak pernah bermula. Aisyah memasukkan kombinasi nombor yang baru, tarikh lahir arwah ayahnya. Peti besi itu terbuka dengan satu bunyi klik yang perlahan. Di dalamnya, semuanya tersusun rapi. Aisyah menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah hasil titik peluhnya. Dia mula mengeluarkannya satu persatu. Pertama, fail di atas sekali. Jiran hak milik rumah ini. Dia membukanya. Pemilik, Aisyah binti Rahman. Satu nama tunggal. Dia berterima kasih kepada arwah ayahnya atas nasihatnya dahulu. Aisyah, jangan sekali-kali campurkan aset besar dengan cinta buta. Kedua, dokumen kenderaan. Geran kereta sedan eksekutif yang digunakannya setiap hari atas nama Aisyah. Jiran SUV keluarga yang sering digunakan oleh ibu mentuanya apabila datang melawat juga atas nama Aisyah. Aisyah tersenyum lemah. Khairul sangat berbangga dengan kereta sport itu, menunjuk-nunjuk kepada semua rakannya seolah-olah dia yang membelinya. Tetapi Aisyah cukup bijak. Kereta itu dibeli di bawah syarikatnya sebagai kenderaan syarikat untuknya sebagai pengarah. Khairul hanya diberi kemudahan untuk menggunakannya. Dokumen-dokumen itu selamat di tangan Aisyah. Ketiga, geran hak milik 2 lot kedai di sebuah daerah perniagaan baru yang sedang membangun. Kedua-duanya adalah pelaburan Aisyah semata-mata. Kedua-duanya atas namanya. Keempat, sebuah fail berisi penyata portfolio saham dan unit amanah. Semua akaun broker adalah akaun peribadinya. Dibuka lama sebelum dia berkahwin. Nilainya sudah meningkat dengan ketara. Dia membuat pengiraan pantas di dalam kepalanya. Gaji Khairul tidaklah teruk, tetapi berbanding pendapatannya, ia sangat kecil. Gajinya habis untuk gaya hidupnya, hobi golf, mengubah suai kereta sport yang bukan miliknya, belanja rakan-rakan, apatah lagi wang bulanan yang diberikannya kepada ibu dan kakaknya.
Aisyah menganggarkan mungkin 80% atau 90% daripada jumlah kekayaan mereka adalah hasil titik peluh dan kebijaksanaannya semata-mata. Secara sah, hampir semuanya atas namanya. Khairul terlalu malas dan terlalu angkuh untuk menguruskan butiran pentadbiran yang membosankan. Dia hanya mahu menggunakan, menikmati dan menunjuk-nunjuk. Ketika Aisyah hendak menutup peti besi itu, matanya terpandang pada sebuah fail biru di sudut paling dalam. Itu bukan failnya. Dia tidak pernah meletakkan dokumen di situ. Tangannya mencapai dan mengeluarkan fail itu. Tiada sebarang tulisan pada kulitnya. Dia membukanya dan jantungnya seakan terhenti. Ia adalah polisi insurans hayat. Dia membaca perlahan-lahan nama yang diinsuranskan, Aisyah binti Rahman, jumlah perlindungan 7 juta. Tarikh polisi dikeluarkan 3 bulan lalu. Kira-kira waktu Sarah disahkan mengandung, fikir Aisyah. Dan kemudian dia membaca bahagian yang paling penting, nama beneficiari. Jantungnya terhenti seketika. Tertulis, Sarah binti Abdullah dan di bawahnya satu nota, bakal isteri. Nafas Aisyah tersekat. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan, bukan lagi sekadar perkahwinan rahsia, bukan lagi soal wang. Ini adalah rancangan pembunuhan. Mereka bukan sahaja mahukan hartanya, mereka mahukan harta dan nyawanya sekaligus. Jika Aisyah mati, RM7 juta akan pergi kepada bakal isteri Sarah. Perkahwinan rahsia itu hanyalah permulaan. Kehamilan Sarah adalah pemangkinnya. Kata-kata ibu mentuanya, kamu tak boleh lahirkan anak, tiba-tiba membawa maksud yang jauh lebih jahat. Mungkin itu bukan sekadar penghinaan, tetapi satu justifikasi mengapa dia perlu disingkirkan. Aisyah terduduk di lantai pejabat yang sejuk. Rasa sakit hati digantikan dengan ketakutan sebenar yang cepat bertukar menjadi kemarahan yang membekukan. Mereka mahu membunuhnya. Lelaki yang tidur sekatil dengannya, Khairul, merancang kematiannya bersama perempuan simpanannya. Dia tidak akan memberi mereka peluang itu. Dengan tangan yang menggeletar teruk, Aisyah memasukkan polisi insurans itu ke dalam beg tangannya. Ini adalah bukti. Dia berdiri dan mengeluarkan sebuah beg pakaian kecil dari almari. Dia tidak lagi mengemas dengan sentimental. Dia hanya mengambil barang keperluan, komputer riba kerja, semua dokumen aset yang baru dikeluarkannya, beberapa pasang pakaian praktikal dan barangan peribadi. Pandangannya terhenti pada gambar perkahwinan mereka di atas meja. Khairul tersenyum lebar. Aisyah tersenyum sangat bahagia, naif, penuh cinta. Dia mengeluarkan gambar itu dari bingkainya dan merenung wajah Khairul. Lelaki ini mahu dia mati. Dengan satu gerakan pantas, dia mengoyakkan gambar itu menjadi 2, kemudian lagi dan lagi. Dia melemparkan cebisan itu ke dalam tong sampah. Bingkai yang kosong itu dibiarkannya di atas meja. Aisyah memadamkan lampu pejabat dan menguncinya. Dia berjalan keluar dari rumah, melalui ruang tamu mewah, melalui dapur moden di mana dia biasa memasak makanan kegemaran Khairul. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia masuk ke dalam kereta, mengunci pintu pagar dari luar dan memandu pergi. Rumah bernilai RM12 juta itu kini hanyalah sebuah hartanah yang akan bertukar pemilik tidak lama lagi. Dan dia bukan lagi isteri yang setia. Dia adalah seorang wanita yang berjuang untuk hidupnya. Malam itu Aisyah tidak dapat melelapkan mata. Dia menghabiskannya di bilik hotel yang mewah tetapi sunyi, bertafakur, berdoa memohon kekuatan dan kebijaksanaan. Polisi insurans hayat itu terletak di atas meja di sebelahnya. Setiap kali matanya terpandang fail biru itu, sebarang sisa keraguan atau kesedihan akan hilang serta-merta. Digantikan dengan keazaman yang padu. Ini bukan lagi soal perceraian, ini soal jenayah. Pada pukul 8.00 pagi, telefonnya berdering. Ia adalah peguamnya, Encik Zulkifli. Puan Aisyah, berita baik. Datuk Hamid 100% setuju. Kita telah aturkan pertemuan di pejabat saya pada pukul 10.00 pagi ini. Dia akan datang terus bersama peguam, cara dan pasukan, guamannya. Dia mahu selesaikan urus niaga hari ini juga, seperti yang Puan minta. Baik Encik Zulkifli, saya akan berada di sana pukul 10. Terima kasih banyak, jawab Aisyah. Suaranya tenang dan terkawal. Dia bersiap. Memilih sut perniagaan terbaiknya, blazer hitam yang terletak elok, kemeja putih bersih dan selendang kelabu gelap yang elegan.
Dia mengenakan solekan nipis untuk menyembunyikan kesan malam tanpa tidur. Di cermin, dia melihat bukan lagi Aisyah yang terluka. Ini adalah pengarah Aisyah Rahman yang dingin dan fokus. 5 minit sebelum pukul 10, dia tiba di pejabat Encik Zulkifli. Dato' Hamid, seorang lelaki tegak berusia lingkungan 50-an, sudah menunggunya. Dia diiringi oleh 2 orang peguam dan seorang peguam cara. Pertemuan itu berjalan pantas dan cekap. Puan Aisyah, saya bersimpati Puan. Terpaksa menjual rumah secara tiba-tiba, kata Dato' Hamid dengan suara yang berwibawa. Tetapi saya tidak akan bertanya banyak. Saya sudah lama mengintai hartanah di kawasan itu, Encik Zulkifli, kata Puan tergesa-gesa. Saya juga. Saya tidak akan tawar-menawar harga. RM12 juta. Saya setuju. Pasukan saya telah menyemak dokumen undang-undang pagi tadi. Semuanya bersih atas nama Puan. Saya akan buat bayaran penuh melalui pindahan segera hari ini dengan syarat kita tandatangani perjanjian jual-beli sebelum pukul 2 petang supaya kita boleh terus daftarkan pertukaran hak milik. Aisyah mengangguk. Saya setuju, Dato'. Terima kasih atas pemahaman dan kepantasan, Dato'. Mari kita teruskan. Selama 2 jam berikutnya, bilik mesyuarat itu dipenuhi dengan bunyi kertas dan perbincangan undang-undang antara peguam. Aisyah duduk diam, membaca setiap butiran dengan teliti. Dia fokus. Pada pukul 1 tengah hari, semua dokumen telah siap. Di hadapan peguam cara, Aisyah menandatangani perjanjian jual-beli. Tangannya tidak goyah sedikit pun. Dia tidak merasakan kehilangan. Dia merasakan kebebasan. Dia baru sahaja melepaskan satu beban yang sangat besar. Beban yang dipenuhi dengan kenangan palsu dan rancangan jahat. 30 minit kemudian, mereka semua berada di pusat perbankan swasta. Pasukan Dato' Hamid memulakan pindahan wang sebanyak 12 juta. Aisyah memberikan nombor akaun barunya yang baru sahaja dibuka oleh Encik Zulkifli pagi itu. Akaun yang Khairul tidak tahu apa-apa mengenainya. Pada pukul 1.45 petang, telefon Aisyah bergetar. Mesej dari bank. Transaksi berjaya. Sejumlah harma RM12,000 telah dikreditkan ke akaun anda. Aisyah menunjukkan notifikasi itu kepada Encik Zulkifli dan Dato' Hamid. Dato' Hamid tersenyum puas. Senang berurusan dengan Puan Aisyah. Kunci rumah akan diambil oleh pasukan saya petang ini seperti yang dipersetujui. Sudah tentu, kata Aisyah. Dia sudah pun mengeluarkan semua barangan peribadinya dari rumah itu. Selebihnya dia tidak peduli. Selepas itu, Aisyah tidak terus meninggalkan bank. Dengan bantuan Encik Zulkifli, dia duduk bersama seorang pengurus pusat perbankan. Saya ada beberapa urusan lagi yang perlu diselesaikan, kata Aisyah kepada pengurus itu. Pertama, dia membuka aplikasi perbankan mudah alih. Log masuk ke akaun bersama mereka. Akaun yang biasa diisinya pada awal setiap bulan untuk perbelanjaan rumah, bil utiliti dan wang saku Khairul. Masih ada baki kira-kira wang RM20,000 di dalamnya. Aisyah menekan butang pindah. Dia memindahkan semua wang sehingga sen terakhir ke akaun barunya. Akaun bersama itu kini secara rasminya kosong. Baki. Sifar. Kedua, dia memandang pengurus itu. Saya adalah pemegang kad utama. Ada 2 kad tambahan yang terikat dengan akaun saya. Kedua-duanya atas nama Khairul Nizam bin Othman. Saya mahu sekat kedua-dua kad itu serta-merta dan selama-lamanya. Boleh saya tahu sebabnya, Puan Aisyah? Tanya pengurus itu dengan sopan. Kad-kad itu telah hilang, jawab Aisyah ringkas. Saya bimbang ia akan disalahgunakan. Pengurus itu mengangguk faham. Baik, Puan. Saya akan uruskan sekarang. 5 minit kemudian, dia mengesahkan. Selesai. Kedua-dua kad atas nama Encik Khairul Nizam tidak lagi aktif selama-lamanya. Aisyah berasa lega. Aliran kewangan telah diputuskan, rumah telah dijual, wang selamat dalam akaun baru. Dia kembali ke bilik hotelnya pada hari itu. Buat pertama kali dalam 2 hari, dia berasa boleh bernafas. Dia memesan makan tengah hari lewat ke biliknya, makan perlahan-lahan menikmati makanan yang lazat. Lewat petang itu, dia duduk di sofa, memandang panorama Kuala Lumpur dari tingkap biliknya yang tinggi. Rancangannya telah berjaya, sekurang-kurangnya bahagian pertama. Tiba-tiba, telefonnya bergetar. Mesej telegram daripada Khairul. Gambar profilnya masih gambar mereka berdua. Sungguh ironik. Mesej pertama masuk. Sayang, kat mana? Abang telefon rumah, kenapa tak jawab?
Aisyah merenung mesej itu. Urusan kerja dilangkaui. Pembohongan yang sangat jelas. Beberapa saat kemudian, mesej kedua masuk. Sayang, peliklah. Tadi nak belikan sayang beg tangan kat airport. Tapi kad kredit abang kena tolak. Padahal had limit masih banyak. Mungkin ada masalah dengan bangkot. Belikan dia beg tangan. Aisyah ketawa kecil. Ketawa dingin tanpa rasa gembira. Dia tahu pembohongan ini. Paling tidak pun, dia sedang membelikan beg tangan untuk Sarah. Aisyah membiarkan mesej itu tidak dibaca selama 10 minit untuk membuatkannya sedikit resah. Khairul menghantar mesej lagi. Sayang, abang nampak sayang dah baca. Kenapa tak balas? Betul kad tak lepas. Malu tadi. Akhirnya, Aisyah menaik balasan. Jarinya menari tenang di atas skrin. Oh ya ke? Mungkin had limit dah habis kot bang. Balasan Khairul datang serta-merta. Tak mungkin. Sayang baru je bayar bil. Tolong periksa boleh? Abang perlukan kad tu. Aisyah tersenyum. Dia menaik mesej terakhir kepada lelaki itu. Cepatlah balik bang. Saya dah siapkan satu kejutan besar untuk abang. Untuk abang dan untuk Sarah. Dia menghantar mesej itu. Tanpa menunggu balasan, dia terus menyekat nombor Khairul. Dia juga menyekat nombor Puan Aminah dan semua saudara mara Khairul yang dikenalinya. Tiada lagi komunikasi, hanya tindakan. Peringkat kedua akan bermula esok. Merampas aset syarikat dan menyediakan bukti penyelewengan dana yang telah disyakinya. Permainan baru sahaja bermula. Keesokan paginya hari Jumaat, Aisyah bangun di bilik hotelnya dengan fikiran yang jernih. Dia tidak lagi merasa seperti mangsa. Dia adalah seorang ahli strategi merangka rancangan pertempuran. Selepas meditasi pagi dan sarapan ringan, dia bersiap. Hari ini dia tidak memakai blazer kebiasaannya untuk bertemu klien. Dia memilih sesuatu yang lebih selesa tetapi masih profesional. Dia perlu pergi ke pejabat sebuah syarikat subsidiari. Pejabat tempat Khairul bekerja. Pejabat yang tidak ramai tahu adalah miliknya. Syarikat reka bentuk dan pembinaan itu sengaja ditubuhkannya 3 tahun lalu. Dia meletakkan Khairul sebagai pengarah operasi, memberikannya gaji yang tinggi dan kuasa. Itu adalah kesilapannya. Dia mahu suaminya merasa bangga dan berjaya, tidak berada di bawah bayang-bayang kejayaannya. Aisyah memberikan Khairul pentas, tetapi dia menggunakannya untuk menikamnya dari belakang. Aisyah sengaja tidak melantik dirinya sebagai ketua pegawai eksekutif syarikat itu. Namanya ada dalam dokumen pendaftaran sebagai pemegang saham majoriti dengan 90% pegangan. Tetapi sebagai CEO, dia melantik seorang lelaki yang telah lama dipercayainya, Encik Halim. Encik Halim menguruskan hal-hal pentadbiran besar, manakala Khairul menguruskan operasi harian. Kewangan diuruskan oleh Ketua Akauntan, Encik Ismail, seorang veteran yang 100% setia kepada Aisyah. Aisyah tidak menelefon Encik Ismail. Dia memutuskan untuk datang sendiri. Kejutan adalah kunci. Pada pukul 9.00 pagi, dia melangkah masuk ke lobi pejabat moden itu. Gadis muda di kaunter penyambut tetamu memandangnya. Selamat pagi. Boleh saya bantu? Cik ada temu janji. Saya nak jumpa ketua akauntan, Encik Ismail. Cakap saja Aisyah Rahman datang. Maaf Puan Aisyah, Puan ada temu janji ke? Dia akan faham. Gadis itu mendail nombor dengan ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, matanya terbeliak. Ya, faham. Sila naik ke tingkat 5. Encik Ismail akan tunggu Puan di depan lift. Benar. Apabila pintu lift di tingkat 5 terbuka, Encik Ismail sudah berdiri di situ dengan wajah pucat dan tegang. Dia seorang lelaki yang sangat teliti, berusia lingkungan lewat 40-an. Puan Aisyah, apa yang dah jadi? Sesuatu yang serius telah terjadi, Encik Ismail, dan saya perlukan bantuan Encik, kata Aisyah sambil berjalan melepasinya. Kunci pintu pejabat Encik. Di dalam pejabat ketua akauntan yang kemas itu, Aisyah duduk berhadapan dengan Encik Ismail. Dia tidak membuang masa. Encik Ismail, maaf atas lawatan mengejut ini. Saya perlukan semua data kewangan berkaitan pengarah operasi Encik Khairul untuk 6 bulan terakhir. Semua perbelanjaan, semua tuntutan dana, semua invoice yang diluluskannya. Sekarang juga, wajah Encik Ismail menjadi lebih tegang. Dia faham ini bukan lawatan biasa. Dia terus menuju ke komputernya. Jari jemarinya pantas menari di atas papan kekunci.
Puan cari perbelanjaan spesifik ke? Puan Aisyah. Semuanya. Dari tuntutan perjalanan hingga perbelanjaan keraian dan semua bayaran kepada pembekal baru. Encik Ismail mula membuka fail satu persatu. Ini dia Puan Aisyah. Encik Khairul ada banyak tuntutan perjalanan. 3 hari lepas ke Langkawi, tiket penerbangan, hotel 5 bintang, perbelanjaan keraian. Tunggu, kata Aisyah. Saya nak tengok butiran perjalanan ke Langkawi. Encik Ismail membuka fail lampiran. Semuanya ada. Tiket penerbangan, bil hotel, semuanya dibayar oleh syarikat. Ini laporannya, kata Encik Ismail. Aisyah mengeluarkan telefonnya. Dia membuka perbualan telegram dengan Khairul. Kemudian Aisyah menunjukkan bukti pindahan wang sebanyak ramah 2,000 dari akaun peribadinya ke akaun Khairul. Saya pindahkan ini kepadanya, kata Aisyah dingin, dan ini dibayar oleh syarikat. Apa ini Encik Ismail? Encik Ismail menelan air liur. Ini tuntutan berganda. Pecah amanah Puan Aisyah. Ini baru permulaan, kata Aisyah. Teruskan. Cari pembekal baru dengan bayaran yang besar dan kerap. Encik Ismail menatal skrin. Dia berhenti pada satu nama. Ini dia. Indah Lestari Enterprise. Bayaran untuk perkhidmatan perundingan reka bentuk. Yang peliknya ia baru muncul dalam 6 bulan terakhir. Tetapi bayarannya sangat besar. Setiap bulan Encik Khairul minta 2 kali pindahan. Setiap satu antara 20,000 hingga 30,000. Jumlah keseluruhan, ya Tuhan, jumlahnya sudah mencecah 350,000. Siapa pemilik syarikat ini? Mana laporan kerja yang dibuat? Ada kontrak. Encik Ismail kelihatan keliru. Itulah masalahnya Puan Aisyah. Tiada laporan. Encik Khairul selalu kata ini pembekal istimewa. Kontrak diuruskan olehnya secara peribadi. Bayaran selalu diminta secara tiba-tiba. Dia tanda tangan kelulusan dan suruh saya pindahkan segera. Katanya untuk projek rahsia. Projek rahsia? Aisyah tersenyum sinis. Dia terus menelefon peguamnya, Encik Zulkifli. Encik Zulkifli, tolong semak syarikat bernama Indah Lestari Enterprise. Saya akan hantar nombor pendaftarannya. Saya perlukan nama pemilik. Segera. Sementara menunggu jawapan daripada Encik Zulkifli, Aisyah berkata kepada Encik Ismail, cari lagi. Perbelanjaan keraian, hiburan klien. Encik Ismail membuka data kad kredit korporat yang dipegang oleh Khairul. Perbelanjaan meningkat secara mendadak. Restoran mahal, butik mewah dan sebuah kedai barang kemas. Ini Puan Aisyah. Pembelian seutas rantai berlian berharga 3,000. Dalam keterangan tertulis hadiah untuk isteri klien X. Aisyah ketawa, tawa yang sangat pahit. Dia teringat 3 bulan lalu Khairul pulang dan mengadu betapa sukarnya untuk memenangi hati klien X. Aisyah tidak pernah menerima sebarang rantai berlian. Telefon Aisyah berdering. Ia adalah Encik Zulkifli. Saya dah dapat maklumat, Puan Aisyah. Indah Lestari Enterprise didaftarkan 3 bulan lalu. Alamatnya palsu, pejabat kosong. Dan pemilik serta pengarahnya ialah Sarah binti Abdullah. Sarah bisik Aisyah. Betul, Sarah Abdullah. Akaun bank syarikat itu juga atas namanya. Aisyah meletakkan telefon. Dia memandang Encik Ismail. Encik Ismail RM350,000 itu masuk ke akaun peribadi perempuan simpanan suami saya. Encik Ismail terkejut. Mukanya merah padam menahan marah. Dia berasa tertipu. Saya telah diperdaya. Bukan Encik saja. Saya juga, kata Aisyah. Sekarang mari kita kira. RM350,000 kepada Sarah. Tuntutan perjalanan berganda selama 6 bulan kita jenapkan kepada RM50,000. Pembelian barangan peribadi guna kad korporat lagi RM5,000. Jumlahnya RM405,000. Pecah amanah yang sempurna dalam syarikat. Aisyah berdiri. Encik Ismail, cetak semua bukti ini. Bukti pindahan wang, invoice palsu dari Indah Lestari, salinan penyata kad korporat dan maklumat pendaftaran syarikat atas nama Sarah Abdullah. Saya mahu satu fail tebal yang lengkap. Baik, Puan Aisyah. Saya akan siapkan segera, kata Encik Ismail. Pergerakannya pantas. Dan satu lagi, tambah Aisyah. Sarah Abdullah bekerja di sini kan? Encik Ismail mengangguk. Ya, di bahagian pemasaran. Masuk kerja 6 bulan lalu. Encik Khairul sendiri yang mengambilnya bekerja. Sempurna, kata Aisyah.
Sediakan surat penamatan perkhidmatan untuk Khairul Nizam dan Sarah Abdullah sekarang juga. Sebab penamatan, tindakan tata tertib, penyelewengan dana syarikat dan pelanggaran etika korporat yang serius. Faham, Puan Aizia? Surat itu akan ada di meja Puan sebelum tengah hari. Sejam kemudian, Aisyah meninggalkan pejabat itu. Dia tidak pergi ke hotel, dia pergi ke pejabat Encik Zulkifli. Di tangannya ada sebuah fail tebal dengan semua bukti penyelewengan. Dia menyerahkan fail itu kepada peguamnya. Ini dia, kata Aisyah. Bungkusan untuk hadiah perkahwinan mereka sudah siap. Ini bukti jenayah. Saya bukan hanya mahu bercerai. Saya mahu mereka dipertanggungjawabkan. Encik Zulkifli mengambil fail itu. Dia melihatnya sekilas. Matanya membulat. Ini luar biasa, Puan Aisyah. Ini bukan kes sivil biasa. Ini kes jenayah yang jelas. Penipuan dalam skala besar. Hukuman penjara yang serius. Saya tahu, kata Aisyah. Sekarang, kita tunggu tikus itu pulang ke sarang. Malam itu, Aisyah menghantar mesej ringkas kepada pemilik baru rumah itu, Dato' Hamid. Dato', selamat malam. Saya maklumkan, esok mungkin akan ada tetamu yang tidak diundang datang ke rumah. Dia tidak tahu rumah itu telah dijual. Tolong maklumkan pada pengawal keselamatan untuk tidak membenarkannya masuk. Dia tidak lagi mempunyai sebarang hak. Dato' Hamid membalas pantas. Saya akan uruskan, Puan Aisyah. Jangan risau. Aisyah meletakkan telefonnya. Dia telah menjual rumah, mendapat 12 juta, menyekat kad kredit dan mengumpul bukti jenayah bernilai ratusan ribu ringgit. Dia juga mempunyai polisi insurans hayat 2RM 7 juta sebagai bukti niat membunuh. Hadiah-hadiah itu telah dibungkus kemas. Kini, dia hanya perlu menunggu Khairul dan Sarah datang menuntutnya. Pada hari Sabtu tengah hari, cuaca sangat panas. Sebuah teksi berhenti betul-betul di hadapan pintu pagar megah rumah di Jalan Sendana. Pintu belakang dibuka, Khairul keluar dahulu. Mukanya masam dan kusut. Dia menghempas pintu teksi dengan kuat. Sarah terkial-kial keluar, menarik sebuah beg pakaian besar sambil merungut. Panasnya, Abang. Kenapa pemandu kita tak jemput? Abang kata abang ada pemandu peribadi, rengek Sarah. Pakaian mahalnya kelihatan renyuk. Bulan madu apanya macam ni? Balik-balik terus panas terik. Diamlah, jerkah Khairul. Kepala aku tengah serabut ni. Mood Khairul sangat buruk. Bulan madu mereka. Perjalanan 3 hari ke Bali bersama Sarah yang diperkenalkannya kepada Aisyah sebagai urusan kerja di Langkawi berakhir dengan bencana pada hari terakhir. Apabila dia cuba membayar bil hotel, kad korporatnya ditolak. Kad kredit peribadinya yang sentiasa diisi oleh Aisyah juga ditolak. Dia terpaksa mengorek semua baki wang tunai dari dompetnya dan simpanan Sarah untuk membayar bil. Perjalanan pulang dari lapangan terbang terpaksa menaiki teksi. Sangat memalukan. Dan isterinya, Aisyah, berkelakuan sangat pelik. Menghantar mesej tentang kejutan dan kemudian nombornya tidak dapat dihubungi. Nombor ibunya dan keluarganya juga disekat. Khairul mendengus, mungkin hanya merajuk. Sebab sahaja dia pulang, semuanya akan selesai. Dia sudah bersedia secara mental untuk menghadapi kemarahan Aisyah. Dia akan berkata, abang terpaksa Aisyah. Sarah mengandung. Sayang kena faham. Dia berjalan ke pintu pagar dan mengeluarkan alat kawalan jauh dari poketnya. Dia menekan butang. Klik, tiada tindak balas. Pintu pagar itu terkunci rapat. Dia menekan lagi dan lagi. Masih senyap. Celaka, rozak pula alat kawalan ni, rungut Khairul. Dia menendang pintu pagar besi itu. Pengawal, buka pintu, jeritnya. Sarah berlindung dari panas di bawah naungan sebatang pokok kecil, mengipas-ngipas mukanya dengan tangan. Abang, lamanya. Saya tak nak tunggu kat luar ni. Orang tengok, malulah. Khairul berjalan ke pondok pengawal, tetapi dia terkejut. Di situ bukan lagi Pak Cik Hamid, pengawal tua yang biasa diarah-arahkannya. Ini adalah orang baru, bertubuh tegap dengan muka yang tidak beriak. Buka pintu. Alat kawalan jauh rosak, arah Khairul dengan nada angkuh. Pengawal itu berdiri. Maaf, Encik. Encik cari siapa? Khairul terbeliak. Cari siapa? Ini rumah saya lah. Awak orang baru ke? Buka pintu. Maaf, Encik. Ulang pengawal itu. Suaranya tegas. Rumah ini milik Dato' Hamid. Saya baru bertugas sejak semalam.
Nama Encik tiada dalam senarai tetamu. Darah Khairul seakan berhenti mengalir. Dato' Hamid? Dato' Hamid mana pula? Ini rumah saya. Rumah Khairul Nizam dan Aisyah Rahman. Jangan main-main. Saya hanya menjalankan arahan, Encik. Rumah ini telah dijual oleh pemilik sebelumnya, Puan Aisyah. Pemilik sekarang ialah Dato' Hamid. Sila beredar atau saya terpaksa hubungi polis. Dijual? Suara Khairul naik 1 oktav. Tak mungkin. Ini tipu. Aisyah tak boleh jual rumah ni tanpa kebenaran saya. Mendengar itu, Sarah terus berlari menghampiri, meninggalkan beg pakaiannya. Apa maksud awak dijual? Ini kan rumah kita. Abang kata ini rumah abang. Khairul mula panik. Dia menghentak-hentak pintu pagar dengan tangannya. Aisyah Rahman, keluar. Cukuplah main-main. Aisyah, keluar. Pintu utama banglo mewah itu terbuka, tetapi bukan Aisyah yang keluar. Seorang lelaki berpakaian kemas, kelihatan seperti pembantu peribadi, berjalan ke arah pintu pagar. Dia memandang Khairul dan Sarah dengan pandangan dingin. Ada apa bising-bising ni? Tanyanya. Kau siapa? Mana isteri aku? Mana Aisyah? Jerit Khairul. Saya pembantu Dato' Hamid, pemilik baru rumah ini, jawab lelaki itu. Puan Aisyah telah serahkan kunci semalam. Rumah ini kosong. Encik berdua ni siapa? Kalau encik tak beredar, saya akan panggil polis kerana menceroboh harta persendirian. Tipu. Semua ni tipu. Khairul hilang sabar. Dia cuba memanjat pintu pagar, tetapi pengawal itu segera menariknya turun. Sarah terduduk di atas tar panas. Solekan di mukanya mula cair dek peluh dan air mata. Abang, betul ke dah dijual? Kita nak tinggal mana? Abang tipu saya. Abang kata abang kaya. Abang kata saya akan hidup macam permaisuri. Rupanya abang penipu. Diamlah kau, jerit Khairul dalam keadaan terdesak. Tepat pada ketika itu, sebuah MPV berhenti di belakang teksi mereka. Pintu terbuka. Puan Aminah, kakak iparnya dan beberapa orang pakcik Khairul keluar. Mereka datang dengan wajah gembira, berniat untuk menyokong Khairul dan Sarah apabila bersemuka dengan Aisyah. Mereka merancang untuk memaksa Aisyah menerima Sarah sebagai isteri kedua. Tetapi mereka melihat satu babak yang huru-hara. Khairul yang selekeh dan marah sedang bertengkar dengan pengawal, manakala Sarah menangis histeria di tepi jalan di sebelah beg pakaian yang terbuka. Along, apa yang jadi ni? Jerit Puan Aminah sambil berlari ke arahnya. Kenapa kamu semua kat luar? Kenapa Sarah menangis tepi jalan ni? Khairul berpaling kepada ibunya. Matanya merah. Mak, rumah dah dijual. Apa? Pekik Puan Aminah. Dijual? Tak mungkin. Siapa yang jual? Aisyah. Siapa lagi? Raung Khairul. Perempuan tu dah jual rumah ni belakang kita. Wajah Puan Aminah yang tadinya berseri-seri kini serta-merta pucat lesi. Rumah 12 juta dijual? Macam mana? Bukan ke nama bersama? Along tak tahu, Mak. Along tak tahu. Khairul menumbuk tiang pagar. Tangannya sakit, tetapi hatinya jauh lebih sakit. Rasa malu, marah dan keliru bercampur baur. Kini mereka semua berdiri di tepi jalan, orang kaya yang kini kelihatan seperti gelandangan. Khairul, Sarah, Puan Aminah dan seluruh keluarganya kini hanya mampu memandang kosong ke arah pintu pagar rumah mewah yang telah tertutup rapat untuk mereka. Mereka baru sahaja kehilangan aset terbesar mereka. Sarah terus meraung. Saya tak kira abang. Saya nak rumah ni. Abang kena bertanggungjawab. Saya mengandung anak abang. Saya tak nak hidup susah. Kau diam boleh tak? Jerit Puan Aminah kepada Sarah. Semua ni sebab kau. Kalau kau tak mengandung, Along takkan tergesa-gesa kahwin dengan kau. Dan Aisyah takkan marah sampai macam ni. Kenapa salahkan saya pula? Mak juga yang paling sokong. Mak yang kata ke Aisyah tu mandul. Sarah tidak mahu mengalah. Di tengah-tengah kekecohan itu, Khairul terduduk lemah di tepi jalan bersebelahan Sarah, memegang kepalanya yang terasa mahu pecah. Rumah hilang, duit tiada, kad kredit disekat dan dia terperangkap di antara isteri baru yang histeria dan ibu yang menyalahkannya. Dia belum tahu ini hanyalah permulaan mimpi ngerinya. Perkataan histeria terlalu lemah untuk menggambarkan babak yang berlaku di hadapan rumah nombor 1, Jalan Cendana. Puan Aminah yang tiba dengan kepala terangkat bangga, kini terduduk lemah di atas turapan jalan yang panas. Wajahnya pucat, bibirnya terkumat kamit. Habis,
Semua dah habis. Rumah 12 juta. Sarah pula telah beralih dari tangisan merintih kepada kemarahan. Dia melompat dan menendang beg pakaian Khairul. Penipu, kau kata kau kaya. Kau kata aku akan hidup macam permaisuri. Ini apa? Kita kena halau dari rumah. Kau tak ada rumah pun. Kau tipu aku. Hei perempuan, jerit Puan Aminah tiba-tiba mendapat kekuatan. Dia berdiri dan menuding jari ke muka Sarah. Semua ni sebab kau, dasar tak tahu malu. Kalau kau tak goda anak aku, Aisyah takkan marah sampai macam ni. Kau bawa sial. Kenapa salahkan saya? Pekik Sarah kembali. Tidak lagi peduli imejnya. Mak yang paling gembira masa kami kahwin. Mak yang cakap ke Aisyah tu mandul. Mak kata saya menantu yang sempurna sebab boleh mengandung. Sekarang salahkan saya pula. Mak pun sama saja tamak. Berani kau cakap macam tu. Khairul, cakap sesuatu pada dia. Sarah menarik-narik baju Khairul. Tetapi Khairul tidak bertindak balas. Dia kaku memandang pintu pagar yang tertutup rapat. Fikirannya berputar 1000 batu sejam. Aisyah telah menjual rumah. Itu adalah fakta. Dia tidak boleh masuk. Pengawal dan pembantu tadi kelihatan sangat serius. Dia perlu beredar dari situ. Ini memalukan. Dia nampak beberapa kereta jiran yang lalu lalang memperlahankan kenderaan. Penumpang di dalamnya memandang dengan penuh rasa ingin tahu. Ini adalah aib. Dia, yang dikenali sebagai pengurus muda yang berjaya, kini berdiri di tepi jalan seperti gelandangan, dikelilingi oleh isteri baru yang histeria dan ibu yang marah. Duit. Dia perlukan duit untuk membawa mereka ke hotel atau ke apartmen Sarah. Ya, apartmen. Sekurang-kurangnya ada tempat untuk berehat. Tetapi untuk ke sana, dia perlukan duit. Dia perlu panggil teksi. Khairul meraba-raba poketnya. Dompetnya nipis. Hanya tinggal beberapa keping not 50. Baki wang tunai yang dikeluarkannya sebelum perjalanan. Cukup-cukup untuk teksi, apatah lagi hotel. Kad kredit disekat. Ini bermakna Aisyah telah mengambil tindakan. Tetapi masih ada akaun bersama. Akaun yang Aisyah selalu masukkan duit untuk perbelanjaan rumah. Masih ada baki dalam 20,000, dia ingat dengan jelas. Aisyah takkan sebodoh itu untuk mengosongkan akaun bersama. Itu kan duit mereka bersama. Dengan tangan yang sedikit menggeletar, Khairul mengeluarkan telefonnya. Dia tidak menghiraukan Sarah dan Puan Aminah yang masih bertekak. Dia membuka aplikasi perbankan mudah alih dan mencari ikon akaun bersama. Dia memasukkan kata laluan. Jantungnya berdebar-debar. Aplikasi itu terbuka. Dia menekan menu semak baki. Angka-angka muncul di skrin. Angka-angka yang membuatkannya loya. Baki tersedia. RM000. Sifar. Kosong. Tak mungkin, gumam Khairul. Dia menekan butang segarkan semula. Hasilnya sama. Dia keluar dari aplikasi dan masuk semula. Masih sama. Kemudian dia teringat Aisyah telah menyekat nombornya selepas mesej kad kredit ditolak. Ini bukan masalah sistem. Ini dilakukan dengan sengaja. Aisyah telah membersihkan akaun itu. Peluh dingin membasahi dahi Khairul. Cuaca sangat panas, tetapi dia merasa seram sejuk. Dia cepat-cepat beralih ke aplikasi bank lain, akaun gaji peribadinya. Dia membukanya. Baki, RM1,500. Hanya RM1,500. Gajinya baru masuk minggu lepas, tetapi dia telah menghabiskannya di Bali sebelum masalah kad kredit timbul. Dia fikir dia boleh menggunakan kad korporat seperti biasa. Dia telah bankrupt sepenuhnya. Tiada rumah, tiada wang. Abang Sarah menggoncangnya. Jomlah pergi ke apartmen studio saya yang abang belikan tu. Saya tak nak duduk sini lagi. Studio. Ya Tuhan, studio. Khairul teringat sesuatu. Dia telah membeli sebuah studio kecil 6 bulan lalu, tetapi dia membelinya secara ansuran dan wang pendahuluannya. Khairul tiba-tiba berasa sangat takut. Dia tidak ingat dengan tepat duit mana yang digunakannya. Dia sering memindahkan wang syarikat, wang klien. Dia yakin Aisyah tidak tahu tentang itu. Ya, jom ke studio, kata Khairul dengan suara yang serak. Dia perlu menenangkan keadaan, memanggil teksi. Dia membuka aplikasi e-panggilan. Ketika dia hendak menekan butang tempah, sebuah motosikal berhenti di hadapan mereka. Seorang penghantar barang berjaket hijau turun, memegang sebuah kotak besar yang dibalut dengan sangat cantik.
Kertas perak metalik dengan rebon satin hitam yang besar. Sangat mewah. Maaf. Bungkusan untuk Encik Khairul Nizam bin Othman dan Cik Sarah binti Abdullah, tanya penghantar itu membaca label pada kotak. Khairul, Sarah dan Puan Aminah serentak menoleh. Mereka terdiam. Cik Sarah Abdullah ulang penghantar itu. Ya, saya. Jawab Sarah teragak-agak, melangkah ke hadapan. Betul. Khairul Nizam dan Sarah Abdullah. Alamat Jalan Sendana 1. Tolong tanda tangan di sini, kata penghantar itu. Menghulurkan telefonnya. Khairul menandatangan seperti dalam kabur. Penghantar itu menyerahkan kotak yang agak berat itu kepadanya dan terus beredar. Kini mereka bertiga, bersama ahli keluarga yang lain, berdiri di tepi jalan, merenung kotak hadiah mewah itu. Dari siapa? Tanya kakak iparnya, yang tadinya diam. Sarah ternampak sekeping kad kecil terikat pada rebon. Dia mengambilnya. Tulisan tangan yang sangat kemas. Tulisan tangan Aisyah. Entah-entah apa pula ni, kata Puan Aminah dengan curiga. Harap-harap bukan sampah atau bom. Apalah mak ni, kata Khairul, walaupun hatinya juga tidak sedap. Sarah membaca kuat apa yang tertulis pada kad itu. Suaranya sedikit bergetar. Sempena perkahwinan kalian. Hadiah perkahwinan pertama. Silakan buka. Hadiah dari Aisyah selepas semua yang berlaku. Ia terasa sangat tidak kena. Mungkin dia minta maaf, kata Sarah. Matanya tiba-tiba bersinar. Mungkin ada barang kemas atau cek. Dia sedar dia salah jual rumah dan sekarang bagi kita pampasan. Buka arah Puan Aminah. Sifat tamaknya mengatasi rasa curiga. Dengan tangan yang masih menggeletar, Khairul meletakkan kotak itu di atas beg pakaiannya. Dia menarik rebon satin hitam itu. Rebon itu terlerai dengan lancar. Dia mengoyakkan kertas perak yang mahal itu. Di dalamnya, ada sebuah kotak hitam pekat yang sangat kukuh. Tiada logo, hanya kotak hitam. Jantung Khairul berdegup sangat kencang. Ini adalah ketenangan sebelum rebut. Dia dapat merasakannya. Dia mengangkat penutup kotak itu. Di dalamnya bukan seperti yang Sarah jangkakan. Tiada barang kemas, tiada gumpalan wang, tiada cek. Hanya kain satin hitam yang lembut. Dan di atasnya terletak 2 sampul surat putih tebal dengan cap rasmi. Kertasnya tebal dan mahal. Di sudut kiri atas, tercetak logo syarikat tempat Khairul bekerja, syarikat reka bentuk dan pembinaan itu. Satu sampul tertulis, untuk Khairul Nizam bin Othman dan yang satu lagi untuk Sarah binti Abdullah. Nafas Khairul tersekat. Ini bukan hadiah, ini surat rasmi. Surat je, keluh Sarah dengan kecewa. Dia terus menyambar sampul surat dengan namanya. Apa ni? Khairul mengambil sampul suratnya. Tangannya terasa kebas. Dia dapat merasakan pandangan Puan Aminah dan seluruh keluarga tertumpu kepadanya. Dia mengoyak sampul itu dengan kasar, mengeluarkan sekeping kertas yang berlipat. Ia adalah kertas kepala surat rasmi syariat dengan tanda tangan CEO Encik Halim. Khairul membacanya. Matanya bergerak pantas dari baris ke baris. Tajuk, Notis Penamatan Perkhidmatan atas sebab tata tertib kepada Khairul Nizam bin Othman, pengarah operasi. Merujuk kepada hasil audit dalaman serta pelanggaran etika korporat yang serius dan kelakuan tidak bermoral yang menjejaskan reputasi syarikat, jantung Khairul terasa direntap. Dengan ini, berkuat kuasa serta-merta, syarikat secara rasminya menamatkan hubungan perkhidmatan dengan Encik Khairul Nizam bin Othman. Anda tidak layak menerima sebarang pampasan, ganti rugi atau faedah lain daripada syarikat. Semua aset syarikat termasuk kereta syarikat mesti dipulangkan dalam tempoh 24 jam. Kereta syarikat, kereta sport yang dianggapnya miliknya, saya dipecat. Suara itu bukan milik Khairul. Ia adalah jeritan nyaring Sarah. Dia juga telah selesai membaca suratnya. Isinya serupa, penamatan perkhidmatan atas sebab tata tertib. Sebab pelanggaran etika korporat, hubungan tidak wajar dengan ketua dan terlibat dalam konspirasi yang merugikan syarikat. Saya kena pecat. Abang, saya kena pecat. Sarah menggoncang-goncang Khairul. Surat itu terlepas dari tangannya dan melayang jatuh ke atas tar. Khairul sendiri tidak dapat bersuara. Dipecat dari syarikat yang diuruskannya. Macam mana Halim boleh pecat kamu? Mengarut apa ni?
raung Puan Aminah. Dia merampas surat dari tangan Khairul, membacanya sepintas lalu. Matanya terbeliak. Penamatan perkhidmatan. Macam mana? Alungkan pengarah kat situ. Orang penting. Khairul tidak menjawab. Dia memandang kosong ke dalam kotak hitam itu. Pandangannya menangkap sesuatu yang lain. Di bawah kain satin tempat 2 sampul surat itu terletak, ada sekeping kad lagi. Sekeping kad kecil berwarna gading, lebih kecil daripada kad ucapan. Dia menghulurkan tangan yang menggeletar dan mengambilnya. Tulisan tangan Aisyah lagi. Kemas, tegas, dingin. Dia membacanya dalam hati terlebih dahulu. Oh ya Khairul, syarikat itu syarikat saya. Saya pemegang 90% saham. Encik Halim hanya menjalankan arahan saya. Awak baru sahaja dipecat dari harta saya sendiri. Khairul terhuyung-hayang. Dia bersandar pada tiang pagar yang sejuk, tiang pagar rumah yang bukan lagi miliknya. Syarikat itu milik Aisyah, 90%. Dia tahu Aisyah melabur. Dia tahu Aisyah yang mengasaskannya. Tetapi Aisyah tidak pernah campur tangan. Aisyah membiarkannya. Dia fikir Aisyah adalah pelabur pasif yang bodoh. Dia fikir syarikat itu miliknya, di bawah kawalannya. Dia silap besar. Aisyah adalah pemilik mutlak. Dia hanyalah seorang pekerja. Pekerja yang baru sahaja dipecat. Along, apa maksudnya tu? Puan Aminah jelas melihat perubahan pada wajah Khairul. Khairul tidak dapat menahannya lagi. Dia membaca kuat ayat dari kad itu. Suaranya bergetar dengan campuran kemarahan dan ketakutan yang amat sangat. Oh ya, Khairul, syarikat itu syarikat saya. Saya pemegang 90% saham. Awak baru sahaja dipecat dari harta saya sendiri. Selama 5 saat, suasana di tepi jalan itu sunyi sepi. Malah Sarah berhenti menangis. Dan Khairul menyambung baris terakhir pada kad itu. Tapi jangan risau, hadiah utama yang sebenar belum sampai lagi. Gedebuk. Itu adalah bunyi tubuh Puan Aminah rebah ke atas turapan jalan. Dia pengsan. Matanya tertutup. Mukanya pucat seperti mayat. Kakak ipar dan pakciknya panik. Mak, bangun mak. Mereka cuba menyedarkan Puan Aminah, menepuk-nepuk pipinya. Sarah tidak mempedulikan ibu mentuanya. Dia memandang Khairul dengan ngeri. Syarikat Aisyah. Jadi gaji abang, kereta abang, semua dari Aisyah. Khairul tidak menjawab. Dia merenyukkan kad itu di tangannya. Jadi, abang tak ada apa-apa pun, jerit Sarah lagi. Suaranya kini serak. Abang cuma orang miskin, tak ada rumah, tak ada kerja. Abang penipu. Sarah meraung, menarik-narik rambutnya seperti orang gila. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuk mengahwini lelaki ini. Dia mengandung dan kini dia tahu lelaki itu tidak punya apa-apa. Dia telah dipecat. Dia tidak akan mendapat sebarang pampasan. Dia telah terperangkap. Hadiah utama belum sampai lagi. Bisik Khairul kepada dirinya sendiri. Ayat itu bergema di kepalanya. Dia memandang ibunya yang terbaring pengsan di atas jalan tar. Dia memandang isteri barunya yang histeria. Dia memandang ahli keluarganya yang lain, yang memandangnya dengan campuran keliru dan takut. Rumah 12 juta hilang. RM20,000 dari akaun bersama hilang. Kad kredit disekat. Pekerjaan dengan gaji lumayan hilang. Kereta sport akan ditarik balik. Dia dipecat dengan rekod buruk. Dan Aisyah berkata, hadiah utama belum tiba. Rasa seram yang dingin dan tulen menjalar di tulang belakang Khairul. Apa lagi yang tinggal? Apa yang boleh jadi lebih teruk daripada ini? Kekecohan di tepi jalan itu mencapai kemuncaknya. Puan Aminah terbaring pengsan, manakala sanak saudara yang kebingungan mengerumuninya, cuba menyedarkannya. Sarah pula telah beralih daripada tangisan histeria kepada lolongan putus asa. Rambutnya yang kemas telah menjadi kusut masai. Solekan di mukanya telah luntur sepenuhnya. Mendedahkan wajah yang bengkak dan penuh kebencian, dia memukul-mukul dada Khairul berulang kali. Penipu! Penipu! Kau janji aku hidup senang. Kau janji nak jadikan aku permaisuri. Rupanya kau orang miskin. Kau tak ada apa-apa. Aku mengandung, Khairul. Aku mengandung. Macam mana sekarang? Khairul sendiri berdiri seperti patung. Fikirannya kosong. Kata-kata dari kad kecil itu syarikat saya. Dan hadiah utama belum sampai lagi.
berputar-putar di kepalanya seperti piring hitam yang rosak. Dia telah kehilangan segalanya dalam beberapa jam. Rumah, wang, pekerjaan, kereta, maruah. Dia telah salah kira. Dia telah memandang rendah pada Aisyah. Dia fikir Aisyah adalah wanita yang patuh, bodoh dan penurut yang akan menerima nasibnya dalam poligami ini dengan reda. Dia tidak pernah terfikir bahawa Aisyah adalah seekor singa betina yang secara senyap mengawal seluruh hidupnya. Hadiah utama belum sampai lagi, bisiknya. Apa lagi? Apa yang boleh jadi lebih teruk daripada kehancuran total di hadapan seluruh keluarganya? Seolah-olah menjawab soalannya, bunyi siren kedengaran di hujung jalan. Ia bukan bunyi ambulans untuk Puan Aminah. Bunyinya berbeza. 2 buah kereta peronda polis berwarna biru putih membelok ke Jalan Sendana dan memperlahankan kenderaan di hadapan kumpulan kecil mereka. Lampu biru yang berputar tanpa bunyi menambahkan lagi suasana syurreal pada pemandangan tengah hari yang panas itu. Pintu kereta dibuka dan 4 orang anggota polis beruniform keluar. 2 orang kekal di tepi kereta, manakala 2 lagi, seorang pegawai yang kelihatan berpengalaman dan seorang yang lebih muda memegang fail, berjalan ke arah mereka. Seluruh keluarga Khairul termasuk Sarah serta-merta terdiam, hanya kedengaran esakan Sarah. Pegawai yang berpengalaman itu memandang kumpulan itu dengan pandangan yang tajam. Matanya berhenti pada Khairul, kemudian pada Sarah. Dia memadankan wajah mereka dengan gambar di dalam fail yang dipegang oleh rakannya. "Selamat tengah hari," kata pegawai itu. Suaranya tegas dan berwibawa. Encik Khairul Nizam bin Osman dan Cik Sarah binti Abdullah. Khairul menelan air liur. Lidahnya terasa kelu. Ya, saya. Ada apa, Tuan?" Sarah memegang lengan Khairul dengan erat. Badannya menggeletar teruk. "Abang, kenapa ada polis?" bisiknya ketakutan. Pegawai itu tidak menghiraukan soalan Sarah. Dia menyambung, "Kami dari pihak polis. Kami telah menerima satu laporan dan bukti awal yang kukuh berkenaan kes pecah amanah syarikat dan penipuan." Jantung Khairul terasa jatuh ke perutnya. "Pecah amanah? Pecah amanah apa, Tuan?" "Tuan dah silap. Ini salah faham. Saya pengarah syarikat saya sendiri. Tak mungkin saya pecah amanah." "Tuduhan terhadap awak adalah spesifik," kata pegawai muda itu membuka failnya. "Penyelewengan dana syarikat berjumlah RM455,000 melalui syarikat palsu Indah Lestari Enterprise, tuntutan perjalanan berganda dan penyalahgunaan kad kredit korporat untuk tujuan peribadi." Khairul menjadi pucat. Jumlahnya tepat. "Nama syarikat itu disebut, ini bukan ugutan. Ini fitnah, Tuan," jerit Khairul. Suaranya kini nyaring kerana ketakutan. "Ini laporan palsu. Ini semua kerja isteri saya. Dia cuba perangkap saya." "Semua itu Encik boleh jelaskan di balai," kata pegawai berpengalaman itu dengan kering. "Buat masa sekarang, Encik berdua perlu ikut kami untuk siasatan lanjut." "Tak nak. Saya tak nak," jerit Sarah. "Saya mengandung, Tuan. Saya tak tahu apa-apa. Saya cuma tanda tangan apa yang Khairul suruh. Dia yang buat semua. Saya mangsa." "Sarah, diamlah," jerkah Khairul. Tepat pada ketika itu, sebuah lagi sedan eksekutif hitam berhenti dengan lancar di belakang kereta polis. Bukan kereta yang biasa dipandu oleh Aisyah. Pintu belakang terbuka dan Aisyah keluar. Penampilannya sangat berbeza. Tiada kesedihan, tiada kemarahan, tiada kekeliruan. Dia tenang, dingin dan sangat berwibawa. Dia memakai blaus sutera berwarna kuning air, seluar panjang yang kemas dan selendang yang sepadan. Cermin mata hitam besar menutupi matanya, menambahkan lagi aura yang tidak dapat didekati. Dia tidak bersendirian. Di belakangnya, peguamnya Encik Zulkifli keluar dengan sebuah beg bimbit kecil. Khairul merenung Aisyah dengan mata terbeliak. "Aisyah? Awak ke? Awak yang buat laporan polis terhadap saya?" jeritnya. "Macam mana awak sanggup? Awak nak penjarakan suami awak sendiri?" Aisyah berjalan perlahan ke arah mereka. Dia berhenti di hadapan anggota polis. Dia menanggalkan cermin mata hitamnya, mendedahkan matanya yang jernih tetapi sedingin ais. Dia memandang Khairul. "Suami?" katanya. Suaranya jelas dan didengari semua orang. "Suami yang mana satu?"
yang berkahwin secara rahsia dengan perempuan simpanannya, yang membiayai perkahwinan haram itu dengan wang curi, atau yang merancang untuk membunuh isterinya demi tuntutan insurans RM7 juta. Setiap perkataan adalah satu tamparan. Khairul kaku. Puan Aminah, yang baru sedar dan terduduk di tepi jalan, menjadi pucat semula apabila mendengar tentang polisi insurans itu. Aisyah tidak lagi memandang Khairul. Dia berpaling kepada pegawai berpengalaman itu. Selamat tengah hari, Tuan. Saya Aisyah Rahman, pemilik 90% saham syarikat reka bentuk SK. Saya adalah pengadu. Encik Zulkifli melangkah ke hadapan dan menyerahkan beg bimbit itu kepada pegawai tersebut. Tuan, di dalam ini adalah semua bukti. Bukti pindahan wang ke akaun Indah Lestari, dokumen pendaftaran Indah Lestari atas nama Sarah Abdullah, invoice palsu yang ditandatangani oleh Encik Khairul, bukti tuntutan perjalanan berganda dan salinan penyata kad kredit korporat dengan pembelian peribadi. Kami telah menjalankan audit penuh. Pegawai itu mengambil beg bimbit itu dan menjenguk ke dalamnya. Dia melihat timbunan dokumen yang tersusun rapi. Dia mengangguk. Ini lebih dari cukup. Tahan mereka. Tidak, Khairul mengamuk. Dia sedar ini adalah pengakhirannya. Aisyah, jangan buat macam ni. Saya salah. Saya minta maaf. Aisyah, saya khilaf. Bagi saya peluang. Jangan penjarakan saya. Peluang? Aisyah ketawa kecil, ketawa tanpa kegembiraan. Peluang awak dah habis, Khairul. Sejak awak menipu saya, sejak awak bersekongkol dengan ibu awak dan sejak awak menandatangani polisi insurans hayat atas nama saya. Kemudian Aisyah memandang Sarah yang kini menangis tanpa suara. Badannya menggelitar teruk. Dan awak, Cik Sarah, hidup mewah dengan wang curi, membuka syarikat palsu atas nama awak dan menjadi benefisiari polisi insurans 7 juta. Kehamilan awak tidak akan menyelamatkan awak dari keadilan. Dua anggota polis lain melangkah ke hadapan. Seorang memegang lengan Khairul, seorang lagi memegang lengan Sarah. Lepaskan, Khairul meronta-ronta. Ketakutannya kini bertukar menjadi kemarahan buta. Dia melepaskan diri dari pegangan polis dan menerkam ke arah Aisyah. Semua sebab kau, perempuan. Kalau aku tak boleh dapat kau, tak ada siapa boleh. Aku bunuh kau. Pergerakannya pantas, tetapi pergerakan polis lebih pantas. Sebelum Khairul sempat menyentuh Aisyah, dia telah ditundukkan. Tangannya dikilas ke belakang. Encik Zulkifli dengan pantas menarik Aisyah ke belakang. Ugutan bunuh di hadapan saksi, kata pegawai berpengalaman itu dengan kuat. Gari dia. Lepaskan aku. Aku akan bunuh dia. Raung Khairul. Seorang anggota polis mengeluarkan gari. Klik. Tangan Khairul kini terikat di belakangnya. Aisyah memandang suaminya yang kini tidak berdaya. Mukanya tetap tenang. Dia berkata kepada pegawai itu, "Tuan, tolong catatkan dalam laporan." Ugutan bunuh di hadapan saksi ini menyokong laporan berasingan saya mengenai polisi insurans. "Baik, Puan. Akan dicatatkan," kata pegawai itu dan memberi isyarat untuk membawa Khairul ke kereta. "Aisyah." Khairul masih menjerit ketika diheret ke kereta peronda. Suaranya kini penuh dengan keputusasaan. "Saya menyesal, Aisyah. Saya bersumpah. Saya sayang awak. Tolong saya, Mak. Mak, tolong alung." Puan Aminah memandang kosong. Anak lelakinya, kebanggaannya, kini digari seperti penjenayah. Gedebuk. Sarah, melihat Khairul digari dan menyedari nasibnya, akhirnya pengsan. Tubuhnya rebah ke atas turapan jalan. "Tuan," jerit kakak ipar Khairul, "bawa dia sekali. Di balai ada rawatan. Kami ada pegawai wanita," kata pegawai itu tanpa simpati. Seorang anggota polis wanita yang menunggu di tepi segera membantu mengangkat Sarah yang tidak sedarkan diri ke dalam kereta peronda kedua. Pintu-pintu kereta polis ditutup. Siren dihidupkan semula. Mereka perlahan-lahan bergerak menyusuri jalan cendana, membawa pergi Khairul yang meraung dan Sarah yang tidak sedarkan diri. Aisyah berdiri diam dan menghembuskan nafas panjang. Hadiah utama telah dihantar. Puan Aminah mengumpul sisa kekuatannya, merangkak di atas jalan tar. Dia memandang Aisyah dengan penuh kebencian. Kau perempuan munafik. Kau dah hancurkan anak aku. Kau dah musnahkan keluarga kami. Jahanam kau."
Aisyah memandang ibu mentuanya buat kali terakhir. Mak sendiri yang hancurkan anak mak, Puan Aminah. Bila mak sokong ketamakannya, bila mak halalkan pengkhianatannya, bila mak berpesta di atas penderitaan saya. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Aisyah berpaling dan memakai semula cermin mata hitamnya. Dia masuk ke dalam kereta eksekutifnya. Encik Zulkifli mengikutinya. Kereta itu bergerak pergi tanpa bunyi, meninggalkan Puan Aminah yang meraung di atas turapan jalan yang panas dan sisa-sisa keluarganya yang diselubungi rasa malu dan putus asa. Permainan telah tamat. Aisyah telah menang. Proses mahkamah berjalan pantas dan tanpa belas kasihan. Bukti yang dikemukakan oleh Aisyah terlalu kukuh untuk disangkal. Dokumentasi yang disediakan oleh Encik Zulkifli dan Encik Ismail begitu sempurna, menunjukkan jejak digital dan aliran wang dengan jelas. Penyelewengan sebanyak RM405,000 terbukti tanpa sebarang keraguan. Khairul cuba berdalih. Dia menyalahkan Sarah, mengatakan dia diperangkap, bahawa Sarah telah menggodanya dan menguruskan kewangan Indah Lestari Enterprise. Tetapi dakwaannya disangkal oleh tanda tangannya sendiri pada semua invoice palsu dan permohonan dana. Sarah sebaliknya cuba menggunakan kehamilannya untuk meraih simpati. Dia mendakwa dia adalah mangsa, dipaksa oleh Khairul untuk menandatangani dokumen yang tidak difahaminya. Walau bagaimanapun, akaun Bank Indah Lestari dengan ratusan ribu ringgit di dalamnya adalah atas namanya dan terbukti dia telah mengeluarkan wang daripadanya untuk membeli belah di butik mewah. Selepas perbicaraan yang meletihkan, hakim mengetuk tukulnya. Keadilan telah ditegakkan. Khairul didapati bersalah sebagai perancang utama penyelewengan dalam skala besar. Dia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Ugutan bunuh yang dijeritkannya di hadapan polis dan polisi insurans hayat RM7 juta yang dibuat atas nama perempuan simpanannya menjadi faktor yang memberatkan. Hakim menganggapnya sebagai seorang yang berbahaya dengan niat jenayah. Sarah juga didapati bersalah. Peranannya sebagai rakan sejenayah yang menikmati hasil jenayah telah dibuktikan. Dia dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Kehamilannya tidak membebaskannya, hanya memastikan dia akan melahirkan anak di hospital penjara. Karma tidak berhenti di situ. Puan Aminah mendapati dirinya dalam keadaan yang paling menyedihkan. Anak lelaki tunggalnya, kebanggaannya, kini seorang banduan. Dia kehilangan sumber pendapatan utamanya. Saudara mara yang pernah memujinya kini mengelak daripadanya. Mereka malu dan tidak mahu terlibat dalam aib keluarga. Khabar angin tentang kes itu tersebar di seluruh kawasan kejiranan dan Puan Aminah tidak berani keluar rumah. Akhirnya, untuk membayar yuran peguam yang mahal untuk anaknya, dia terpaksa menjual rumahnya. Kerana terdesak, rumah itu dijual pada harga yang sangat murah. Setahun kemudian, Puan Aminah jatuh miskin sepenuhnya. Dia terpaksa berpindah ke bilik sewa di sebuah rumah lama, hidup bersendirian, penuh dengan penyesalan dan kebencian. Sarah melahirkan seorang anak lelaki di hospital penjara. Mengikut prosedur, bayi itu hanya dapat bersamanya untuk masa yang singkat sebelum diserahkan kepada pihak kebajikan kerana keluarga Sarah sendiri enggan menjaganya. Mereka malu dan telah memadam nama Sarah dari kehidupan mereka. Impian Sarah untuk hidup kaya berakhir di sebalik tirai besi, terpisah dari anaknya dan ditinggalkan oleh semua orang. Khairul dipenjara, tanpa wang, menjadi seorang yang pendendam dan pendiam. Dia telah kehilangan segalanya. Wajah tampannya hilang, digantikan dengan pandangan kosong. Dia menyesal bukan kerana mengkhianati Aisyah, tetapi kerana dia bodoh, cuai dan tertangkap. Dan Aisyah, dia secara rasmi bercerai semasa suaminya dalam tahanan. Mahkamah dengan mudah meluluskan tuntutannya, memandangkan bukti kecurangan dan aktiviti jenayah. Dengan 2/12 juta dari penjualan rumah dan semua aset peribadinya yang lain, Aisyah memulakan hidup baru. Dia tidak mahu lagi terikat dengan syarikat pembinaan yang mengingatkannya tentang pengkhianatan. Dia menjual pegangannya dalam syarikat reka bentuk SK kepada Encik Halim dan pelabur lain. Aisyah memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk sesuatu yang lebih besar. 2 tahun kemudian, di dewan sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur, Aisyah berdiri di atas pentas. Dia kelihatan anggun dan berseri.
Selendang biru langit melengkapkan pakaiannya. Dia tidak lagi kelihatan dingin. Matanya kini bersinar dengan kehangatan dan keyakinan. Dia berucap di hadapan ratusan tetamu jemputan pada majlis pelancaran rasmi Yayasan Cahaya Aisyah. Pengkhianatan adalah racun, katanya. Suaranya tenang dan jelas. Ia boleh membunuh kita dari dalam. Tetapi jika kita memilih untuk tidak mati, ia juga boleh menjadi penawar. Ia boleh membuatkan kita melihat nilai diri kita sendiri. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai mangsa. Saya berdiri di sini sebagai seorang yang terselamat yang memilih untuk mengubah racun itu menjadi kekuatan. Dewan itu gamat dengan tepukan gemuruh Yayasan Cahaya Aisyah. Sebuah pertubuhan bukan keuntungan yang diasaskannya, dibiayai sepenuhnya dari dana peribadinya. Matlamatnya adalah untuk memberikan bantuan guaman, perlindungan dan latihan kebebasan kewangan kepada wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga dan penipuan kewangan. Selepas majlis itu, bekas rakan sekerjanya Mila yang kini menjadi pembantu peribadinya menghampirinya dengan sebuah tablet. Puan Aisyah, majlis ini sangat berjaya. Ramai penaja terus mendaftar. Oh ya, ada sedikit berita. Berita apa? Tanya Aisyah sambil menerima secawan teh suam. Puan Aminah, dia telah dihalau dari bilik sewanya kerana tidak membayar. Dengar kata sekarang menumpang dengan saudara jauh. Macam orang gaji. Lapor Mila ringkas. Tentang Sarah. Rayuannya untuk pembebasan awal ditolak. Hakim berpendapat dia tidak menunjukkan sebarang penyesalan. Aisyah terdiam sejenak. Dia memandang keluar tingkap ke arah matahari terbenam di Kuala Lumpur. Tiada rasa puas, tiada rasa kasihan. Hanya perasaan neutral. Keadilan alam semesta berjalan mengikut laluannya. Mereka semua telah menuai apa yang mereka tanam. Faham, kata Aisyah akhirnya, berpaling dari tingkap dan tersenyum kepada Mila. Jangan pedulikan berita itu. Kita ada banyak lagi kerja. Sediakan mesyuarat dengan pasukan guaman. Kita ada klien baru yang perlukan bantuan kita. Aisyah berjalan keluar dari dewan itu, dikelilingi oleh orang-orang yang mengaguminya. Dia telah kehilangan seorang suami pengkhianat, tetapi dia telah menemui dirinya semula. Dia bebas, kaya dan yang paling penting, dia telah mengubah parutnya menjadi cahaya untuk orang lain. Itulah karma yang terbaik.